Sampai sini JNT, ibu pejabat JNT di Mercu 3 di Bangsar, Eco City. Okey, kita berada sini. Tengok kecuaian, kelalaian, kedegilan baru-baru daripada JNT ni langsung tak boleh pakai lah. Dia orang tipu sama masyarakat. Satu surat penting di mana dokumen itu adalah dokumen sangat penting yang saya kena submit dekat mahkamah. Okey, kes ini kes Sungai Petani. I kena submit dekat mahkamah. Daripada Sungai Petani hantar surat itu kepada saya supaya saya masuk dalam mahkamah. JNT tengok 16 hari bulan telah dipost di di Sungai Petani. Alamat dia terang-terang dia menunjukkan bahawa nombor 40 Jalan Padang Belia Brickfields. Tapi tengok berapa tempat dia hantar. Ini adalah dia punya shop semua ada JNT tracking number semua ada. Dia hantar Hotel New Winner Jalan Tambi Pilai Brickfields. Kenapa dia orang tak pakai otak dan lutut? Saya pun tak tahulah. Kita dah tulis sana nombor 40 Jalan Padang Belia. Dia hantar campak macam tu juga. Hotel New Winner Jalan Tambi Pilai Brickfields. Tapi dia tak terima. Dia tak terima. Sana pun Prakash dah pergi cek, sana pun tak terima. Lepas tu dia kata, ini sama kan? Itu New Winner dia. Okey. Wisma Monorail. Lepas tu dia hantar kepada Wisma Monorail. Dia hantar kepada Wisma Monorail. Sana pun tak sampai. So apa gunanya JNT? JNT yang dia makan duit, harga yang tinggi, itu kita tak perhatikan. Kita mau satu dokumen sampai dengan selamat mana-mana barang. Tapi mereka tu sudah masuk 16 hari bulan. Hari ini 26 hari bulan. Ngam-ngam 10 hari. I tidak dapat dokumen yang penting itu untuk disubmitkan untuk didaftar, dimasukkan dalam mahkamah. Maka kita banyak kesukaran untuk menghadapi hal-hal macam ini tau. So Prakash yang dah berapa kali, lebih 6 kali ulang alik sana sini semua. Bila telefon mereka tak mau jawab. Jawab pun kena setengah jam tunggu. Lepas tu dia jawab, dia cakap tracking kita buat komplain, buat apa dia nak buat, kuih ke, buat apa muka, saya pun tak tahulah. Ini tak ada cilaka punya orang. Pagi-pagi kasi ngamuk, marah. Sekarang saya nak naik atas. Kita ada depan, kita naik atas, tanya sama dia punya pengurus. Apa jawapan dia, nanti kita turun. Okey, baik, thank you. Pesuruhjaya sumpah, dia kena hantar saya kena serah di mahkamah. Tapi sampai hari ini, I tak boleh buat. So, ini menyusahkan. Okey? 15 kita sampai sini. Lebih kurang sekarang pukul 12.35. Lebih kurang 1 jam lah. Lagi 5 minit untuk 1 jam. Kita pergi tingkat 23 JNT HQ di what place is? Mercu 3 Eco Park Eco City. Tengok kecuaian dan kelalaian mereka tidak dapat jawab. Saya jumpa dengan customer service manager Mr. Elwin daripada China. Dan Mr. Yon, Legal Department, Steve, Public Relation Officer, KJ Go, Public Relation, semua datang berjumpa dengan kita. Dia cakap sabar macam mana, sudah 11 hari masuk hari ini. So kita tak terima kita punya dokumen. So saya rasa ini sungguh menghampakan. Mana-mana jugalah orang yang hantar mengenakan dokumen mereka melalui JNT, surat ke, parcel ke macam ni. So saya akan buat 2 perkara. Satu, saya akan komplain kepada Suruhanjaya MCMC lah. Okey, kita akan hantar kepada MCMC, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Sebab mereka yang bertanggungjawab. Lagi satu, bila saya pergi atas, saya sungguh sedih lah. Saya sayang bahasa kebangsaan jiwa saya. Kita rakyat Malaysia utamakan bahasa kebangsaan. Tapi walaupun CEO dia Jet Li dengan Tony JNT itu Jet Li dengan Tony. Biarlah siapa lantak tak kisah. Ini bumi saya lahir. Bahasa Malaysia adalah bahasa keutamaan. Tapi bila saya naik atas, sungguh sedih dan pilu saya rasa. Saya perhatikan mana bahasa Malaysia saya. Yang saya nampak adalah bahasa Cina, bahasa Inggeris. Mana kebangsaan? Dia katakan, ini swasta, kita tak payah letak. Tengok berapa angkuh. Begitulah kelonggaran sangat pemimpin kita yang langsung tak boleh pakai. Menteri-menteri Malaysia semua langsung tidak boleh pakai. Apa tanggungjawab Dewan Bahasa dan Bangsaan? Dekat orang biasa dia perli. Dia cakap, oh you kena letak kebangsaan. Kalau kita nak buka satu restoran, dia kata mana bahasa kebangsaan. Tapi ini pula satu syarikat besar. Dia tidak meletakkan bahasa kebangsaan. Yang ada di sana adalah bahasa Inggeris dengan bahasa Cina. So apa gunanya etika kita? Apa tanggungjawab Perdana Menteri? Apa tanggungjawab menteri yang menjaga dasar Malaysia? Saya sungguh sedih lah. So saya akan melaporkan perkara ini apabila saya balik daripada Kedah. Saya akan melaporkan ini kepada MCMC. Mereka harus mengambil tindakan tegas. Tengok 10 hari yang kita tak dapat dokumen. Macam mana kita rasa? Saya prihatin.
Saya tahu JNT dia hujan, panas, budak-budak itu yang bawa. Saya kesian mereka. Takkan sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ini dah masuk 11 hari saya tak dapat dokumen. Sekarang dapat datang sini baru mereka usaha untuk tracking, dapat balik dokumen. We receive the document already ya. We receive dulu. I pukul 4 I kena ada di Sungai Petani, tapi I kena tunggu lagi 30 minit untuk dapatkan ini. So kalau orang yang duduk di mana-mana pun jauh, macam orang yang pengantar tu Sungai Petani, boleh ke datang sini dan pergi tanya kepada mereka baru dapat surat dokumen? Ini membuang masa saya. Saya tak ada masa. Saya aktivis. Saya ada banyak kes untuk dijalankan. Saya kena pergi mahkamah, saya kena jumpa klien, saya kena bergegas ke Kedah. Ini semua membuang masa. So dua perkara lah. Satu, saya mengutamakan mereka tidak mempunyai etika. Mereka mengutamakan bahasa mereka saja. Tengok, saya orang India tapi lahir di Malaysia. Saya sayang bahasa saya ibu anda, tapi saya mengutamakan bahasa Malaysia. Lagu yang kita nyanyikan, negaraku tanah tumpah darahku. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Kita junjung Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertontonkan. Kita gunakan bahasa kebangsaan. Tetapi syarikat swasta mereka katakan ini tak perlu. Ini dia kata ada seorang daripada legal department dia katakan, dia kenalkan, dia kata ini tak perlu. Ini swasta. Kita suka kita buat. Tak apa, saya cabar, saya akan bawakan hal ini ya. Betul, ini ada hubung kait. Anthony Locke baru-baru daripada DAP lah yang punca mereka angkuh dan rakus macam ini. Oleh kerana UMNO yang beri muka kepada DAP, maka mereka angkuh dengan bahasa mereka, mereka mengutamakan bahasa mereka. Setiausaha Agong DAP resign lah, letak jawatan lah. Baru-baru macam kamu ni kena letak jawatan. Ada satu lagi. Ya. Yeah. Macam mana pun atas kita bisa atas bantuan mereka kita telah dapat balik kita punya dokumen. Okey, thank you. Sorry, apa